Kedai ni pelik sikit tau. Cerita dia macam ni. Macam hari tu aku pergi Kelebang nak cari kuih raya lah tambahan dekat rumah. Tapi aku pergi kedai ni, tester dia tak ada. Bila aku tanya dia, bang, tester dia, senang jawab, tester dah habis dik. Engkau jawab macam tu dekat aku, bang, tester kau dah habis. Rupanya tester abang ni boleh habis pasal korang lah. Korang datang kedai abang ni, korang rasa tester dia macam kau makan kuih raya dekat rumah, satu bekas tu boleh habis. Orang tester makan satu dua je baru buat rasa. Kalau boleh korang datang kedai abang ni, jangan buat macam tu lagi. Orang ni menjaga. Tahu kan abang ni dah menjaga 9 tahun dekat Telebang. Dia punya kuih raya ni semua homemade, bukan daripada kilang. Dia jual 700. Tapi yang 700 tu kau boleh campur dengan kerepek. Dia ada macam-macam harga dekat situ tau. 370 tu, itu mana kuih tu premium. Yang ni pun sama, satu bekas 35, 300. Yang ni pun premium. Semua homemade, bukan daripada kilang. Abang ni jual 700 tu bukan bekas kecil, bekas besar tau. Padat dekat dalam tu. Dia punya kemah ni ramai tau. Ramai customer tetap dia tau. Macam yang aku cakap tadi, 700 tu kau boleh campur dengan kepek-kepek dia. Kepek dia 1, 12, 3, 30. Kau nak cari abang senang je. Sebelah kiri kunafa yang dekat belakang bukan dekat pentas utama tau. Syapali.